Bila kita tadabbur dengan mendalam, baru kita rasa juz aman ni bukan juz yang ringan lah. 2016 tu kita diuji dengan kehilangan anak perempuan yang sulung. Saya selalu buka Quran randomly. So setiap kali saya buka Quran tu, bila kita baca ayat-ayat tu, kita baca tafsir, macam ya Allah, Allah tengah cakap dengan aku lah. Banyak-banyak mesej tu, ada satu mesej yang buatkan dia memberi inspirasi kepada saya sampai hari ini untuk terus menulis. Ibu berbahasa India. Dia cakap, dia kata terima kasih Puan sebab Puan tulis, saya dia kehilangan anak dah bertahun-tahun. Sehinggalah dia jumpa tulisan saya, baru dia rasa dia boleh nak teruskan hidup. Kalau macam kita nak tadabbur tu, cukup tak kalau kita sekadar baca kesimpulan? Tadabbur ni adalah proses yang kita melihat menyingkap di belakang. Maksudnya apa yang tersirat. Selagi kita tak nampak apa yang tersirat, maksudnya proses tu belum lagi lah. Jadi bila kita faham dengan sangat dalam, bila kita tengok realiti dunia kita, kita akan nampak wal-asr dalam kehidupan kita seharian. Kita kan sentiasa diuji dengan apa yang kita tahu kan. So Allah nak uji ilmu kita kan. Sama ada engkau tunduk kepada ilmu tersebut ataupun engkau tunduk kepada ego. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton dan mendengar podcast kami pada hari ini. Saya Nurul Farah Lokman, host anda untuk segmen draft pertama cerita sebelum buku. Selamat datang ke Karang Craft Studio. Bersama kita hari ini adalah penulis buku Bila Surah-Surah Pendek Berbicara, Puan Akilano. Selamat datang ke Karang Craft, Puan. Hari ini kali kedua Puan datang ke Karang Craft. Ya, terima kasih Karang Craft. Sebelum ni kalau datang Karang Craft, kita ada kedai kat bawah tu kan. Puan pernah datang ke? Kalau macam kita ada buat carnival ke apa? Pernah. Selalu. Kiranya masa hari tu kita jumpa tu memang kita buat untuk buat konten tu memang. Itu untuk konten tu baru pertama kali lah. Tapi sebagai customer selalulah datang. Hari ni datang dengan siapa? Datang seorang-seorang. Anak-anak tak ikut hari ni. Hari ni tak bawa. Hari tu masa kita jumpa pertama kali dengan Puan Akilah, hari tu meriah. Ada anak-anak sekali. Ya, betul. Hari ni tak buat anak-anak. Okey Puan, tak apa. Saya nak mulakan dengan tahniah lah, ucapan tahniah sebab Puan dah berjaya. Nak kata berjaya lah kan, satu pencapaian baru untuk Puan lah, dapat menghasilkan buku Bila Surah Pendek Berbicara. Saya suka cover dia cantik, dalam dia cantik. So rasa macam saya yang nak minta orang beli, saya pun nak beli buku ni. So tak apa, sebelum kita lebih bercerita lebih lanjut tentang buku Bila Surah Pendek Berbicara dan Puan Akilah sendiri sebagai seorang penulis, boleh ke kalau kita nak mulakan dengan satu soalan? Saya tahu Puan dekat Facebook 40k followers. Kalau boleh kata memang ramai dah orang kenal. Tapi untuk orang yang baru kenal Akilano sebagai penulis Bila Surah Pendek Berbicara, kita keluarkan cover buku tu macam, Akilano siapa? Boleh tak ceritakan sedikit siapa itu Akilano? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Karang Craft yang menjemput saya untuk sesi hari ini, dan juga pihak Karang Crafts untuk atas segala usaha keras mereka dalam menghasilkan naskah ni. Saya hanya menulis je. Buatlah. Menulis tu susah nak keluarkan idea tu. InsyaAllah tu. Alhamdulillah, saya Akilano, nama pena tu Akilano lah. Saya ibu kepada 5 orang cahaya mata, seorang perempuan dan 4 lelaki. Saya seorang suri rumah. Dan sebelum saya menjadi suri rumah, saya pernah bekerja sebagai inspektor kesihatan di bahagian kesihatan. Kalau dulu bahagian penguatkuasaan, cek kantin, cek restoran, kebersihan semua tu. Macam tu. Audit ke? Kita tengok, kita bagi markah. Kalau yang bagi A, B, C tu dekat kedai tu, Puan lah. Ya, betul. Okay. Itu sebelum kita bersara. Lepas tu, lepas enforcement, kemudian saya masuk ke bahagian promosi kesihatan. Yang mana tugas kita pada waktu tu adalah memberikan
kesedaran kepada masyarakat dalam bidang aspek kesihatan lah. Itu melalui mediumnya macam mana? Di TV ke, di surat khabar ke? Sebab saya yang macam first time juga dengar ni. Ada yang ada unit yang memberitahu tentang unit kesihatan ni. Zaman saya dulu online macam tak banyak sangat. So medium kita atas pentas lah, depan public kita bercakap kan. Macam tu lah. So kalau bercakap di public, not new to you lah macam. Tak adalah baru, tapi sebabkan kita dah berapa tahun ni, kita dah 14 tahun dah kan. So macam mungkin akan ada lah dia punya rasa kekok semua tu akan ada balik lah. Tapi itulah tugas saya sebelum saya menjadi suri rumah. Berhenti menjadi kerja-pekerjaan tu sebab dah lepas. Saya berhenti tu sebabkan saya rasa komitmen kerja tu sangat banyak dan kita pula dah ada anak. So saya rasa saya terpaksalah mengundurkan diri daripada medan tu kan. Sebab kerja inspektor kesihatan ni kalau kerja dekat Kuala Lumpur ni dia sangat mencabar. Ya, faham. Sebab Kuala Lumpur ni hidup 24 jam. Walaupun kerja saya macam bagi ceramah di siang hari, kita perlu beri bantuan kepada pasukan lain jugalah. So malam pun kita kena kerja. Menarik lah profession tu. Saya rasa lepas ni boleh tulis buku juga. Boleh tulis buku tentang profession tu sebab saya rasa macam satu profession yang jarang kita ceritakan. Dia banyak di belakang tabir. Dia bahagian paramedik di belakang tabir. Lepas tu kalau malam kita masuk kelab malam. So saya macam disco tu kan. Saya dah pernah masuk kelas malam tapi keluarkan buku je sama kan. So ini satu pengalaman lah untuk saya. Kalau orang tak tahu konteks kenapa masuk tu mesti dia ingat dahsyatnya masuk kelas malam lah tak. Betul. Sebab kita buat enforcement kan, sebab kelas malam dia ada premis, dia adalah premis makanan juga. So kita kena check jugalah. Oh betul juga. So malam kerja, siang kerja, weekend kerja. So saya rasa macam saya rasa life ni tak sesuai untuk saya dah berkeluarga lah. Saya rasa kalau kita cerita pasal profession point ni, saya nak tanya yang mana. Macam mana cerita pasal panjang cerita dia. Tu kena sesi lain. Okay, apalah kita teruskan lah pasal seterusnya pula. Kalau macam saya tengok kan, kalau saya tengok Facebook Puan tu, saya rasa macam Puan seorang yang suka berkongsi. Kalau apa yang Puan tahu, Puan akan kongsikan. Rasanya kan macam mana boleh terjadi akilah yang macam tu? Apa perjalanan kehidupan ataupun masa kecil yang buatkan Puan jadi seorang akilah yang suka berkongsi? Okay. Saya rasa macam orang yang suka berkongsi ni dia macam dia nak semua orang tahu. Okay. Saya sebenarnya kalau ikut saya membesar dulu masa kat sekolah, saya suka menulis. So saya selalulah masuk pertandingan penulisan, tapi tak pernah menang. So saya rasa macam saya tak ada bakat kot menulis. So sebenarnya bukanlah tiba-tiba buku tak. ni. Dia memang ada lah jenis dia tu. Dia penulis ni. Tak adalah cita-cita di penulis, tapi sebabkan saya suka menulis. So masa sekolah kita masuk segala pertandingan tapi tak pernah menang. So saya meletakkan diri saya, bakat aku bukan menulis biasa je lah. Biasa-biasa je. So kita tak pandang pun kita as penulis. Orang hakim tu tak tahu nanti hakim dia penulis. Masya-Allah. Itulah. Lepas tu mungkin disebabkan saya punya environment kerja tu kot. Dia dekat situ sebab kita promosi kesihatan kan. So tugas kita create awareness. So dekat situ dia membentuk diri saya jugalah. So kemudian saya rasa lah. Not so much on your childhood tapi masa kerja sebelum ni. Ya betul. Faham? Jadi saya rasa dulu kan saya menulis tu, saya tulis tu sebab saya rasa seronok saya tulis. So saya share je lah kehidupan ke apa-apa. Dulu tulis fiction. Kalau macam yang masuk pertandingan semua tu fiction ataupun non-fiction? Masa sekolah macam-macam lah pertandingan penulisan tu. Macam tu lah. Tapi memang dekat lah dengan I think guna penulisan ataupun writing, creative writing kan? Ya betul. Faham. So macam bila saya dulu sebelum Facebook kita ada blog. So saya kat situ dekat blog lah dulu. Lepas tu saya banyak kongsi lah journey macam mana ibu muda, macam mana ibu berkejaya untuk berjaya dalam penyusuan susu ibu. So kat situ lah banyak. Lepas tu bila ada medium Facebook, saya pindah ke Facebook, saya tulis kat Facebook pula. Dan saya tulis tu sebenarnya
tulis tu sebab saya seronok nak menulis tu je. Macam journal pada diri sendiri. Journal. Itu saya faham. Tapi itu saya faham. journal yang ni orang pun boleh akses. Saya share pun saya tak kisah orang tak tengok pun tak apa. Yang penting yang saya dah keluarkan dah apa yang saya faham ataupun baca pada sesuatu kan. Macam tu je sebenarnya. Lepas tu dia jadi, saya rasa dia start jadi macam memberikan saya satu inspirasi pada tahun 2016. 2016 bila Allah uji saya tak suka lah uji-uji jadi. bila Allah uji anak sulung saya perempuan tu meninggal dunia, Allah Sakinah. So saya banyak menulis. Dan saya pun menulis tu sebabnya untuk terapi kita. Bukannya lah untuk orang baca ke apa. Tapi sebab tu je platform yang saya ada, saya tulis lah kat situ. Macam so much in your heart that you want to make it ada benda tu kan. Ya betul. Jadi bila 2016 tu kita diuji dengan kehilangan anak perempuan dan sulung. Dalam keadaan kita pun tak sangka yang betul-betul sekelepuk hujan tu datang kan. Macam hidup kita jadi macam dia macam pause kejap. Macam COVID lah, macam baru ni kan, macam dia reset macam apa. Susahnya nak cerna apa benda tengah berlaku ni. Lost. Lost yang macam kita baru berinteraksi dengan anak kita. Tiba-tiba macam mimpi lah macam tu kan. Faham. So kita susah nak describe kita punya perasaan waktu tu. Dan bila kita sembang dengan orang pun kita tak rasa mampu untuk keluarkan segala apa yang kita rasa. So macam dia macam Akilah sebelum dan Akilah selepas. Adakah saya boleh cakap macam tu? Ya, boleh juga. So macam sebab kita dah macam chaos. Apa benda sebenarnya aku tengah rasa ni. Sedih pun ada. Tapi pada masa yang sama macam berkecamuk semua benda. So dalam rumah tu semua orang ada membawa emosi masing-masing kan. Yelah. Masa tu Puan dah anak-anak dah ada lah semuanya. Waktu tu ada 2 orang lagi, adik dia. Jadi kan kita waktu tu nak jumpa kaunselor pun rasa macam kaunselor pun saya rasa macam tak puas kot. Dia tak sampai. Lepas tu ubat dia waktu tu adalah waktu saya sedih tu saya selain pada solat mengadu kan. So waktu kita diuji tu solat kita adalah solat yang paling saya rasa lama. Kita tak pernah rasa nikmat solat macam tu. Sampai hari ni bila saya flashback balik saya rasa waktu tu lah solat saya yang paling saya sedekatnya macam tak ada hijab apa-apa. Rasa semua kita dah cerita dekat Allah. Dekatnya Allah dengan aku macam tu. So the moment tu Allah masih rasa macam susah nak dapat balik moment tu. Itu orang kata selalunya orang kata ujian tu dia bawa something untuk kita sebenarnya. Yes. Itu hikmah sangat besar lah. Betul. Lepas tu selain pada solat, saya selalu buka Quran randomly. Sebab macam kita pun tak tahu nak buka apa. Sebab kita pun yalah orang dalam keliru apa semua kan. So kita main buka je lah randomly Quran. So setiap kali saya buka Quran tu, bila kita baca ayat-ayat tu, kita baca tafsir, macam ya Allah tengah cakap dengan aku lah. Selalu menjawab persoalan kita pada waktu betul. itu. Saya faham perasaan tu. Kan macam kita macam miserable ni tiba-tiba macam ya Allah dia macam kadang kita punya fikiran macam penuh dengan benda kan. Kita buka buku pun macam ni aku fikirkan tadi macam tu. Ya betul. Dia macam saya rasa tak ada orang yang boleh faham kita sampai tara macam tu kan. Saya rasa itu hobi yang menarik juga tu. Macam hari ni orang nak cakap apa dengan aku hari ni macam tu. Kita buka randomly kan. Di saat macam kita rasa Al-Quran tu dia sangat menyentuh jiwa sebab waktu tu kita dalam fasa yang kita membuka hati kita sepenuh hati kan. So apa pun kan bila fasa kita dalam keadaan down tu orang nasihat apa pun kadang-kadang kita terima je kan. Macam betul. Senang masuk berbanding betul. Kalau sekarang fasa tengah senang selesa. Kalau orang nasihat macam-macam betul, kan. Betul. Sebenarnya kalau orang cakap tu pun kita tak faham buat apa. Betul. Itu yang saya rasa setiap kali benda tu berlaku saya akan tulis. Surah apa saya buka, apa yang Allah cakap dengan saya, emosi saya semua saya tulis. Oh, so jadi di situlah permulaannya. Yang Tadabbur Puan
dengan secara tak langsung lah waktu tu sebenarnya. Faham. Maksudnya bukanlah macam pergi kelas ke. Tak ada. Yang tu yang 2016 tu secara tak langsung. Sebab ujian tu dia jadi macam gitu. Lepas tu saya tulis dan jadi fenomena. Waktu tu saya hashtag Khawlah Sakinah. Memang saya pun tak sangka benda tu jadi fenomena, viral. Apa yang pengkongsikan tu mengenai apa yang viral tu? Mengenai perasaan saya, anak saya. The series lah. Jadi, ya, faham. betul. So bila saya share tu semua, kita rasa macam lega. Kita dapat transfer kita punya perasaan tadi tu kan, dalam bentuk tulisan. Lepas tu yang saya sangat tak sangka, respon orang. Faham. Lepas tu ramai sangat orang PM saya. Dan semua yang PM tu adalah ibu-ibu yang kehilangan anak. So mereka rata-rata yang message tu rata-rata menyatakan bahawa dia rasa ada seseorang yang faham apa yang dia rasa selama ni. Faham. So terima kasih We're sebab not alone lah. In that sense. Ya, dia rasa macam selama ni dia tak tahu siapa yang boleh faham apa yang dia rasa. Faham. Dalam banyak-banyak mesej tu ada satu mesej yang buatkan dia memberi inspirasi kepada saya sampai hari ini untuk terus menulis. Daripada seorang ibu berbahasa India. Bahasa India. Dia cakap kat saya, jangan nangis dulu. Nanti saya nangis juga. Walaupun dia India tapi macam Masya Allah, Allah memang datangkan satu kekuatan luar biasa lah dalam keadaan kita pun tengah mengumpul kekuatan kita kan. Faham. Macam comforting ourselves in our own way lah kita katakan. Ya, betul. Dia kata terima kasih puan sebab puan tulis saya dia kehilangan anak dah bertahun-tahun. So dia duduk dalam keadaan sangat depres, hari-hari dalam kepala dia adalah nak bunuh diri. Sehinggalah dia jumpa tulisan saya, baru dia rasa dia boleh nak teruskan hidup. So saya rasa macam macam ya Allah, kau bukan bagi cahaya ke aku je. Saya melalui puan dapat juga. Rupanya macam gini hikmah. Maksudnya ujian yang Allah bagi kat kita kadang-kadang bukan untuk kita je. Faham. Dia jadi penyuluh untuk orang lain. Kita tak tahu. Kita ni jadi macam asbab. tengah lah. Ya, betul. So macam bila saya baca sampai hari ni saya dah tak ingat siapa nama tu, tapi saya ingat dia lah. Saya kata saya menulis tu dengan ayat Quran semua kan. Tapi macam mana Al-Quran tu cahaya dia boleh sampai kepada yang non-Muslim pun kan. Masya-Allah, itu yang saya rasa okey. Menulislah. Kita tak tahu yang mana akan menjadi cahaya menulis untuk orang dan lain. berkongsi lah. Ya, betul. Saya rasa bila saya tengok Facebook puan kan, saya rasa macam sebab saya tengok puan ada macam ceritakan balik apa yang puan tengok daripada Numan Alihan punya perkongsian kan. Saya rasa macam bagusnya kalau macam mana ramai orang yang macam tak mahir bahasa Inggeris boleh faham apa yang Numan Alihan cakap melalui perkongsian puan tu. Saya rasa macam itu pun dah macam menarik lah macam ni macam tu. So sebenarnya di situlah titik permulaan puan menulis lah. Menulis lah. Tapi proses tadabbur tu pun dia adalah fasa up and down dia, macam tu lah jenis dia. Bukan jenis satu jenis yang lancar je. Faham apa yang down tu, nak tahulah. Boleh tak ceritakan kepada kita dan penonton yang okay. Bila kita dah okey kan, kita pun dah bangkit. So waktu tu ramailah orang cakap cepatnya saya bangkit kan, tapi saya rasa Al-Quran je yang membuatkan saya bangkit dengan secepat itu. Sebab ada orang struggle dengan emosi tu bertahun-tahun. Saya alhamdulillah saya okey. Saya maksudnya lepas berapa bulan lepas tu saya okey je bercerita tentang anak saya. Macam saya boleh bawa benda tu. Kita dah nampak hikmah dia. Yes. Kita berdepan dengan ujian tu dengan melihat hikmah Allah tu. Ya. Allah tu bersangka baiklah pada dia. Dia ada sebab dia buat macam tu kan. Ya, betul. Kalau kita teruskan rasa, kenapa engkau pilih aku ya Allah? Kenapa tak pilih dia? Kenapa? Yang tu kan. Itu dia akan drag sampai bertahun-tahun. Saya rasa macam kita dipilih juga kalau kita diberi ujian yang macam tu. Ya, betul. Allah bagi pada orang yang
Pilih lah. yang mampu dia tahu melalui siapa. kita tu ada lagi hikmah-hikmah lain yang dia boleh. Tu hasil buku ni ramai orang beli. Itu hikmah yang kedua, yang ketiga, keempat. Ya, betul. Macam lepas lepas fasa saya dah bangkit semua tu, kita pun dah okey dengan kehidupan kita. Kita pun laluilah kehidupan seperti biasa. Selepas tu lepas tu saya macam saya banyak explore dalam dunia barat. So saya tengok macam barat ni sangat cool, sangat tenang. Kalau marah anak macam parenting contohnya. Kalau marah anak pun macam dia bukan macam Asian parenting. Faham. Kan? So macam saya rasa saya terlalu kawan sangat anak-anak tu. Saya macam cakap, wah bestnya macam tu lah kan. So macam saya pun try discover world view barat. Dari sudut barat lah. Sebab saya rasa macam kagum lah. Saya rasa macam bestnya kalau aku jadi anak mak aku macam gitu kan. Macam tu lah. Jadi bila banyaklah saya belajar falsafah barat semua. So konsep-konsep self-healing daripada barat semua. Bertahun-tahun jugalah. Dan saya kata, okey, ini benda yang saya tak dapat lah masa saya belajar. Sebab saya dulu sekolah agama kan. Budak-budak sekolah agama juga. Saya cakap, benda ni sekolah agama tak ajar ni kan. Macam tu. So kita rasa barat ni kita rasa macam barat lagi praktikal. Kita rasa macam gitulah. Kita pandang tinggi lah. Sebab mereka ada ni kan. Sebab mungkin kita tak jumpa lagi bagaimana cara sebenarnya Al-Quran tu praktikal. Cuma pembawaan orang kan berbeza-beza. Mungkin saya rasa macam kalau kita diuji, orang cakap zikir, solat kan. Jadi saya macam untuk budak sekolah agama macam saya, kita rasa macam tak ada ke benda lain boringnya. Macam tu. Faham. Kita rasa macam aku nak sekolah agama kot. Macam tu. Tak ada benda lain ke? Macam tu lah. Faham, saya faham. Jadi kita nak cari benda lain lah pula. Macam tu, nak explore benda lain. So sampai kat satu, bila saya dah masuk self-healing semua benda tu, alhamdulillah memang benda tu sangat membantulah. Betul. Macam ni kita membentuk mindset yang positif. Itu sangat membantu. Tapi at the one level, saya masih rasa saya punya puzzle tu macam ada tak cukup lagi. Saya cakap, banyak benda dah saya buat ni, kenapa macam tak cukup juga ni? Dia ada ni tapi macam tak bercantum. Puzzle ni kenapa tu tak bercantum. Cakap apa lagi macam tu lah. Okey lah, tak apalah. Lepas tu saya pun abaikan lah. Saya cakap mungkin nantilah saya akan jumpa. So bila dah masuk umur 40, tu hujung dalam 38 kot, saya macam dia tersentak. Dia macam fikir, aku nak masuk umur 40. Kita tahu umur 40 ni umur yang dah kritikal kan. Sebab begins at 40. Begin at 40. Sebenarnya masa kita dah tinggal 1/3 je lagi kan. Betul, faham. Cakap 1/3 lagi tu macam kalau kita tengok jam pasir tu kan, macam dah tinggal sikit je. Apa yang aku bawa kat bawah ni kan, yang jam pasir yang belah bawah tu kan banyak kan. Apa benda yang aku buat tu something yang macam drastik. Betul lah. Betul, masa kita dah tak ada. 2/3 dah habis dah. Macam apa aku buat sebenarnya dalam hidup aku ni. Macam tu lah, reflect balik kan. Lepas tu saya cakap, tak boleh jadi ni, aku kena bangun. Waktu tu saya cakap, saya nak kena recall balik lah apa yang saya dah hafaz. Daripada tadika sampai sekolah, juz amma waktu tu kan. So tu sebab itulah saya start dengan juz amma. Saya baru nak tanya soalan tu. Saya dah cerita. Kita tanya. Saya baru nak tanya kenapa juz amma? Kenapa bukan satu? Dah susah jawapan dia mengikut soalan saya. Excited kan. Okey. Teruskan pula. Minta maaf mengganggu pula. So macam waktu tu kita explore juz amma sebab saya rasa nak recall balik lah apa yang saya dah hafal. Faham. Sebab juz-juz lain tu tak berapa hafal kan. So surah pendek, lepas tu kita baca kat solat selalu kan. Ya, betul. Jadi kan dulu masa sekolah kan rasa macam senang je. Surah An-Naba senangnya hafal. Boleh sekolah hafazan tu. Betul. Ya Allah, bila dah tua ni rasa macam, oh my God, susahnya. Faham? Macam juz amma tu, ya Allah, otak aku berkarat ke? Kenapa zaman sekolah tu senang je? Kan? Lepas tu, rupanya juz amma ni dulu belajar, mungkin sebab dulu kita memang nak skor kan. So kita pulun lah, lelaki pun waktu tu masih bersih kan. Ya. Rupanya bila dah besar ni, bila kita tengok juz amma tu,
betul lah sebenarnya juz amma tu bukan juz yang senang. Sebab dia rimetik dia tu membuatkan kita, rikmah dia tu buatkan kita boleh terkeliru. Perkataan ni, perkataan tu. Macam Faham. dekat-dekat je kan. Sama je kan. Macam oh my god. Rupanya ya Allah, rupanya Allah nak bagi aku rezeki yang lain rupanya. Macam tu lah. Kita rasa senang tapi sebenarnya tak senang. Tak senang nak menghafal. Dan bila kita dalami sebenarnya lagi tak Dia senang. punya dari segi isi kandungan dia. Ya Allah, ya sangat. Dia ada macam ni ke point? Sebab saya belum baca buku point. Dia Dia ada dia ada ada macam dia akan nak naik sekejap. Permulaan dia macam okey santai dulu. Lepas tu tiba-tiba dia menekik. Oh my god. Macam kita tengok movie tengok macam best. Tiba-tiba dia datang satu scene yang mendebar, macam terkejut je sekejap kita kan. Faham. So macam turun naik tu naik macam itu. Saya faham sebab selalu kalau kadang-kadang kita baca satu surah pun kita boleh rasa macam tu. Kalau banyak-banyak surah ni saya boleh faham apa yang puan cakap tu. Ya Allah macam kan. Betul Allah tak nak Allah sentiasa kan? Lepas tu betul. dia berkait antara surah ni berkait dengan surah ni. Lepas tu kalau kita ingat macam macam mana boleh berkait dengan surah ni? Surah tu asal ni. Aku berkait macam tu ya, lah. betul. Kita tak nampak benang merah tu. Kita rasa macam surah tu lah cerita lain. Lepas tu cerita lain. Even though dalam satu surah kan. Cerita tiba-tiba masuk cerita Fir'aun. Kenapa macam tak connect, macam pelik. Tapi ada sebenarnya dia ada benang merah. Allah tak akan buat semua sia-sia. Macam sebab tu bila kita masuk dunia tadabbur, dia jadi satu dunia yang macam kita ibarat dia bila kita nak explore tu macam minum air yang tak puas-puas. Nak lagi macam macam tu. Saya faham perasaan tu. Kan. Itu rasa yang sangat mahal lah. Kadang bila kita baca surah pun macam aku dah faham lagi tu masa surah ni. Aku dah faham yang awak nak cakap apa kat aku pasal surah ni. Macam tu. Betul. Menarik, terima kasih lah sebab point daripada perkongsian di Facebook jadi buku. Itulah kan. Saya rasa macam banyak buka at least permulaan lah kepada orang yang macam baru nak mula-mula dengan tadabbur kan. Kalau macam puan masa mula-mula dulu baru nak start tu, ada ke cabaran yang macam mana nak tak apa ke aku kongsikan benda ni sebab macam tak ada ustaz ataupun ustazah yang macam membimbing kan pada waktu awal kan. Dia sebenarnya takut benda tu kita punya pendapat tapi nampak takut ada yang tak betul ke. Macam mana? Sebenarnya apa yang saya kongsi adalah apa yang saya belajar. Sebiji lah kan. Sebiji lah. Faham. Itu ada orang pernah cakap kat saya ni macam mesin photostat. Apa ustaz tu cakap semua saya keluar kat sini. Cara saya memproses tu begitu. Jadi kat situ saya tak ada risau sangat lah. Sebab saya just copy apa ustaz cakap, kita proses begitulah. Cumanya dia punya cabaran ialah bila kita berhadapan dengan public dalam keadaan kita bukan siapa-siapa. Kita bukan Islamic scholar kan. So cabaran kat situ lah. Kalau macam kat public pernah ke dapat soalan yang macam aku nak jawab apa ni macam tu? Ada juga soalan-soalan yang macam alamak saya tak tahu baca. belum. Ni saya ilmu saya tak sampai. Saya akan jawab je lah. Sebab memang betul. Saya bukan ulama, saya bukan asatizah. Saya orang yang mencari. So orang yang mencari ni maksudnya ada benda dia tak jumpa lagi. So soalan tu mungkin tak boleh jawab hari ni. Kalau jumpa nanti kita share lah. Macam tu. Dan satu lagi, sebab media sosial, media sosial ni ada macam-macam lapisan kan. Ada orang yang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Itu betul. Kalau yang tak boleh terima tu macam mana? Apa what kind of komen yang dia bagi pun. Macam nak tahu jugalah. Macam ramai kita juga. buat posting benda baik pun dia tak suka kan. Saya rasa dia bukan tak suka, tapi perspektif dia yang berbeza. Macam contoh, saya banyak cerita pasal tadabbur kan. So ada orang yang perspektif berbeza yang memandang tadabbur ni bukan satu input yang penting, yang first kita kena letakkan. Pada perspektif dia, pemahaman dia, ada ilmu lain yang kita perlu dulukan. Faham? Tapi saya taklah kecam dia sebab itu perspektif, sebab dia kita cara kita. Ya, ilmu pemahaman dia begitu. Okey, so okey lah.
Cumanya mungkin pada awal-awal tu mungkin cara saya agak keras kot. Orang tak boleh nak terima kot, kan. Mungkin ada part yang saya merendahkan orang lain punya perspektif ke, saya merendahkan perjalanan orang lain ke. Jadi mungkin itu yang trigger orang kot. Itu salah dekat saya lah kekurangan. Kita excited sangat nak share kan pada waktu tu kan. So ada part yang kita kongsi, tak tapis. kita masih belajar. Ya, betul. So kita lupa bahawa kita ni berkongsi bukan dengan kawan-kawan circle kita. Kita kongsi dengan lautan manusia yang ada macam-macam. Jadi kalau orang screenshot tu benda jadi forever. Yes. Benda tu jadi fitnah. Lepas tu jadi itu yang actually benda tu yang banyak mengajar saya bila kita menggunakan media sosial ni, kena bersifat rahmah, kena penuh hikmah. Dia jangan terlampau loud sangat. You kena membawa, walaupun itu ada satu kebenaran, tapi cara you bawa lah. So macam mana Rasulullah tu bawa. So benda tu lah yang mengajar. Bila berlaku benda macam ni kan, dia mengajar kita lah untuk kita lihat balik mungkin penulisan kita kot tak ni. So tu je lah cabaran pada waktu permulaan tu lah, masa saya share tadabbur, saya rasa dalam setahun lebih. Hari-hari ke? Hari-hari. Kalau macam mana proses, saya nak tahu jugalah proses buat draft dulu ke ataupun type dulu lepas tu baru post ke. So macam kalau macam saya buat marketing kan, dia macam ada nak buat caption tu pun macam macam dia ada proses dia lah kan, kita nak edit apa semua tu. Kalau macam puan sendiri hari-hari ni, lepas tu dengan tanggungjawab lain lagi ni, saya biasanya bila dengar macam saya, schedule saya setiap hari saya memang dah letak lah. Satu hari tu mesti ada 1 jam. Saya ikuti tadabbur. 1 jam tu, kalau sebelum ni saya tak kisahlah 1 jam tu masa bila, tapi 1 jam tu mesti ada. Faham maksudnya benda yang belajar hari tu terus share. Adakah bersebab dia excited? Adakah macam kena share terus ni kena, ataupun sebab saya macam ni tau. Saya ni jenis orang yang suka macam excitement tau. So bila saya sangat excited, so saya tulis tu dalam keadaan faham, perasaan yang berkobar-kobar. Dia macam benda ni kena tulis. Masa sebentar ingat kena tulis. Ya, betul. Jadi kan sebab pernah ada orang cakap dengan saya, dia kata Aqeelah, you tulis dari jiwa. So kekalkan momentum tulis dari jiwa tu, jangan ikut format apa-apa. Faham. So saya macam itulah. Saya tulis je lah apa yang saya rasa, saya tulis. Kalau saya tengah sedih, saya tulis. Saya bawa emosi sedih tu kat situ. So macam mungkin sebab tu kot orang boleh, wallahualam, orang feel perasaan. Ya. Boleh kongsikan satu yang sedih. Sedih. Ingat tak? Pernah tak masa menulis tu rasa macam sedihnya benda ni kita nak kongsikan, tapi kita nak orang tahu juga benda ni sebab nak orang rasa sedih juga. Kenapa kita sedih macam tu? Rasanya banyak lah momen yang sedih. Bila tadabbur sangat banyak lah momen yang kita sedih, yang macam surah At-Takwir yang cerita bahawa pada hari kiamat nanti kita akan ingat segala apa yang kita dah buat. Sekarang kita tak ingat kan? Semalam kita buat apa, minggu lepas kita buat apa, tahun lepas Takutnya tak ingat kan? Tapi pada hari itu automatik kita ingat semua. Daripada kecil. Semua yang kita buat, dosa kita buat, Dosa curi tulang kita buat, apa lagi? Ni macam dimainkan. dia terus ingat. Sekarang tak ingat lah kan. Kalau orang cakap kita, kau adalah cakap dengan aku macam tu macam tu. Ya ke? Macam tak ada je. Macam tu kan. Tapi kat situ semua kita akan ingat kan. Insan kan nama dia lupa kan. Tapi ayat tu Allah memberitahu bahawa pada hari tu kita tak akan lupa. Automatik kita ingat. Everything kita ingat. Dan pada waktu tu kita rasa memang layaklah aku masuk neraka. Tapi sebab tak nak masuk neraka, takut. Kita minta alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Itu je paling worst yang kita nak. Faham. Tapi tak boleh jadi tanah. Allah kata ada dua destinasi ni depan sekarang ni, syurga ke neraka. Faham. So bila kita tadabbur dengan mendalam, baru kita rasa juz amal ni bukan juz yang ringan lah.
Sangat berat. Walaupun dia surah pendek. Surah pendek tapi surah Al-As pendek. Surah Al-Kausar pendek. Ya, tapi mesej dia kalau kita tadabbur baru kita tahu beratnya. Sehingga Rasulullah kan bila wahyu tu turun kan, bila sahabat kan duduk macam dalam usrah circle kan. Bila diorang duduk, apa orang kata, bersila kan. Lutut Rasulullah tu atas sahabat satu lagi. Waktu tu wahyu turun, sahabat tu boleh rasa beratnya lutut Rasulullah pada ketika itu. Jadi kan boleh rasa terlampau berat sebab wahyu tu mesej dia terlampau berat. So waktu dulu bila saya dengar sirah macam ni, saya tak rasa apa-apa. Tapi bila kita masuk dunia tadabbur, baru kita faham berat tu macam mana berat dia. Banyaknya benda aku tak settle lagi. Ya Allah. Surah Al-Baqarah, surah At-Takwir. Saya faham perasaan tu. Sebab saya macam ada a few surah yang macam saya dan kawan-kawan dah tadabbur kan. Terus macam Al-Fatihah pun belum lagi ni. Aku nak surah banyak lagi ni yang cukup ke kita hidup dunia ni tapi tak kenal Al-Quran tu, sekadar baca kan. Kita tak kenal lagi apa yang Allah nak sampaikan kan. Macam yang Puan cakap tadi, macam rasa macam takut nak masuk neraka tapi cukup ke apa yang aku dah buat dekat dunia ni kan. Saya faham yang bila Puan cakap macam tu. Ya, betul. So macam tadabbur tu kita perlu tadabbur. Kalau kita baca macam tu dia tak feel, kita tak rasa kekuatan dia, kedahsyatan mesej Al-Quran tu sendiri. Sedangkan Rasulullah pun boleh rasa beratnya Al-Quran tu. Dia kekasih Allah. Kita ni orang biasa ni lagilah banyak benda tak settle kot. Rasulullah tu dia dah buat macam-macam untuk umat ni kan. Kita ni tak buat macam-macam lagi. Banyak benda lagi yang kita tak buat. Nak kena tahu. Ya. Kalau macam Puan sendiri kan, macam Puan cakap pasal tadabbur kan, rasanya kan kalau macam orang tu dia nak mula, dia baru nak mula kat mana? Apa yang first step dia kena buat? Okay, kalau dia nak mula, itu maksudnya Alhamdulillah Allah dah panggil dia pulang. Itu satu benda yang sangat mahal. Dan bila dia nak bermula, kalau saya suka surah-surah yang sentiasa bermain dekat lidah saya. Sama. Juz Amma. Okay. Lagi surah yang paling saya rasa macam orang sekarang, zaman sekarang kan zaman segala benda nak cepat. Solat pun jadi express 120 km sejam kan. Jadi walaupun itu tak bagus lah. Tapi itulah hakikat realiti kita sekarang kan. So surah-surah yang biasa orang baca adalah apa? Wal-As. Inna a'tayna. Lepas tu 3 kul. Kalau macam kita nak tadabbur tu, cukup tak kalau kita sekadar baca kesimpulan? Adakah itu dipanggil tadabbur? Kalau macam rumusan satu surah tu kan, kira-kira tadabbur ke? Kan kita kena tengok ayat berayat. Pada pendapat Puan. Tadabbur ni adalah proses yang kita melihat, menyingkap di belakang. Maksudnya apa yang tersirat. Selagi kita tak nampak apa yang tersirat, maksudnya proses tu belum lagi lah. Belum lagi sempurna lagi. Maksudnya kita perlu lagi go deep lagi lah supaya kita betul-betul Ini bukan literal lah, maksudnya kita faham terjemahan demi masa. Bukan macam masa okey demi masa macam tu. So apa yang Allah nak masukkan Al-As macam tu secara dalam je. Jadi bila kita faham dengan sangat dalam, bila kita tengok realiti dunia kita, kita akan nampak Wal-As tu dalam kehidupan kita seharian. Everything yang berlaku, jalan jam kita akan nampak apa. Kita tengok langit, kita tak nampak langit tu cantiknya, langit tak. Kita nampak yang lain. Faham? Kita nampak surah Insyiqaq dekat langit. So kita nampak Al-Quran tu di mana saja kita pergi. Nak menunjukkan Al-Quran tu menyeluruh sebenarnya kan. Ya. Kita dah tahu benda tu. Tapi bila kita tadabbur ataupun kenal surah-surah yang bercerita tentang apa yang kita nampak ni, kita lagi rasa lah, orang kata macam kemanisan Al-Quran tu. Ya, kan. betul. Sebab Al-Quran dia tak boleh berhenti setakat reciting macam kita baca. Dan juga understanding pun tak boleh juga. Understanding kalau macam tahu dah. Contoh understanding Abu Jahal, Walid Al-Mughirah, itu semua intellectual Arab.
Itu memang macam Walid Al-Mughirah pakar syair, pakar bahasa. So dia memang iktiraf benda tu Al-Quran tu betul semua kan. Dia memang pandai bab tu. So Al-Quran tak boleh sampai level tu. Kalau sampai level tu kita boleh jadi seperti mereka. Dia orang tahu. Tahu. So kita kena masuk lagi dalam. Kita pergi kena level seterusnya ialah experiencing. Maksudnya kita melalui momen kehidupan kita dengan Al-Quran. So dekat situlah yang akan membuatkan membentuk kita punya world view, membentuk tingkah laku kita. Apa kita nak buat? Contoh hari ni nak cuci tulang lah. Dia sentiasa ada ayat Quran yang relate dengan apa yang kita nak buat. Ya betul. Tiba macam dia jadi pause kejap, ada ayat Quran nak buat. Okay, kita tarik balik. Tak jadilah buat. Macam tu. Pernah ke ni sebenarnya saya cakap daripada pengalaman sebenarnya. Pernah ke kalau macam puan belajar sesuatu daripada dalam ayat Quran tu kan, lepas tu benda tu terjadi, and then bila sampai waktunya diuji berkaitan dengan apa yang berada dalam ayat tu kan, tapi kita tak dapat nak, kita dah macam contoh ayat tu dia cakap kalau jadi macam ni kita kena buat macam ni. Lepas tu kita dah macam saya nak buat macam tu. Tapi bila sampai waktunya kita tak dapat pun nak buat macam tu. Pernah ke terjadinya macam rasa macam itu ujian Allah sebenarnya kat aku kan, nak tengok macam mana aku dapat ke buat benda yang aku cakap aku nak buat tu. Kita kan sentiasa diuji dengan apa yang kita tahu kan. Dan itu apa yang kawan saya cakap sebenarnya. Allah uji sebab kau dah tahu dia kata macam tu. So Allah nak uji ilmu kita kan. Sama ada engkau tunduk kepada ilmu tersebut ataupun engkau tunduk kepada ego. Tak nak lah buat. Macam tu kan. Itu yang dalam Juz Ammar kan. Allah sebut tentang Fir'aun, istaghna, rasa diri tu cukup. So dia membesarkan ego dia. Walaupun kebenaran tu dia tahu betul. Sebab itulah Allah bawakan kisah Fir'aun, kisah kaum Ad, kaum Samud dekat dalam Juz Ammar ni. Sebab manusia ni dia berperang dengan ego dia. Faham? Tidak sempurna lah. Ya. Allah memang tahu kita ni memang takkan sempurna. Betul. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita bukan malaikat. Allah tahu tu. Sebab tu Allah bagi kita panduan. Dan juga bila Allah dah bagi kita panduan dan bimbingan tu, kita nak jadi macam mana? Nak jadi macam Fir'aun ke? Nak tunduk kepada kebenaran tu ke? Ataupun kita jadi macam Abdullah ibn Maktum. Orang yang sentiasa mencari walaupun buta. Dah ada dah tapi masih mencari. Ya. Walaupun secara fizikal dia tak nampak, tapi dia bersusah payah, struggle. Sama saya yang ibu bapa mertua saya memang tak nampak OKU kan. So saya memang nampak lah struggleness orang yang tak nampak ni. So bila masuk surah Al-Baqarah tu, barulah saya rasa intipati manisnya surah Al-Baqarah tu. Allah nak cerita struggle-nya orang buta ni untuk cari hidayah, dia bukan senang. Faham? Dia sangat susah. Kita boleh search je. Hari ni nak dengar ceramah ni. Search je, senang je. Dia orang susah. Double kesusahan pada kita. Ya, double, triple. Handphone nak kena canggih. Dia tak boleh pakai handphone biasa-biasa. Real ke? Bukan. Handphone dia yang boleh bercakap. Oh, yelah. Betul. Kan. Lepas tu nak pergi kuliah tak senang. Nak pergi kuliah jauh. Lepas tu kalau nak naik train bukan senang. Nak menapak semua tu kan susah. Kalau nak mudah naik teksi mahal pula. Banyak pahala mereka tu. Ya Allah, betul. Lepas tu mak saya, kalau mak betul saya nak pergi kuliah Al-Quran, macam kita bawa Al-Quran kecil je kan. Kecil senang je kan. Tak rasa apa-apa kan. Dia nak bawa surah Al-Baqarah tu pun dia ada 2 buku yang tebal besar A4. Buku yang tebal tak, sebab tulisan Braille kan. Ya. So, memang kalau bawa tu beratnya. Saya rasa bawa beg troli senang mak. Nak katanya jalan untuk mencari hidayah ni dia struggle. Allah tak cakap jalan cari hidayah tu senang. Sebab bila saya baca ada yang orang-orang yang baru mencari kan, dia cakap kenapa saya bila nak cari Allah saya rasa susahnya jalan ni. Kalau kita tadabbur kita akan faham bahawa memang Allah cakap jalan ni kabat. Kabat tu masuk bersusah payah. Toiling. Kita lepas satu-satu. Dia kehidupan di dunia ni seperti mendaki. Dua-dua. Kau nak neraka, nak syurga, dua-dua kena mendaki.
Faham? Nak pilih yang mana? Ya, nak mendaki tu nak kita destinasi punya, yang mana satu? kita punya pilihan tu kita nak syurga ke kita nak neraka. Yeah. Perbuatan kita tu aku buat macam ni, kau rasa kalau kau buat macam ni kau boleh masuk syurga ke? Macam tu. Betul. Tetap susah payah, tetap berpeluh. Contoh, antara nak pergi masjid dengan kelab malam. Kelab malam pun jalan jam juga. Nak masuk kena bayar juga. Sama juga. Nak pergi masjid tu pun jam juga. Tapi yang mana berbaloi? So jadi kita perlu ada, bila kita tadabbur, kita ada satu mindset yang betul bahawa jalan menuju Allah ni tak senang. Jangan kita fikir bila kita nak menuju Allah tu maksudnya jalan tu akan mudah. Kalau mudah macam tu, maksudnya kita belum lagi faham sirah para nabi. Jalan nak baik tu pun susah sebenarnya. Sangat susah. Faham. Kalau senang Allah tak bagilah Rasulullah tu hidup dalam kesusahan. Lepas ayah meninggal, mak meninggal, lepas tu datuk. Segala pergantungan tak Allah tarik. Macam tu. Saya kadang rasa kalau kita baca kisah Rasulullah kan, rasa macam sedih pun ada. Rasulullah lalui semua tu sebab Allah nak ajar, daripada dia Allah nak kita belajar something. Ya. Kita macam sedihnya. Tapi daripada kisah tu kita pun belajar something daripada kisah Rasulullah. Ya, betul. So jalan menuju Allah tu tak senang. Tapi Allah bagi kekuatan untuk melangkah. Itu je kelebihan dia. Allah bersama kita. Faham. Okey, kalau kita nak teruskan persembangan dan perbualan kita hari ni lah, kalau macam Puan buat perkongsian tentang juz amma ni kan, bila Puan kongsi tu, Puan ada harapan apa-apa ke, macam contoh pada orang yang membaca tu, ataupun what do you want to get from sharing tu? Macam saya pernah berada dalam fasa kita manusia yang mencari. Struggle-nya nak cari kat mana. Lagi-lagi dunia sekarang, saya rasa dunia sekarang sangat kritikal. Walaupun kita tengok macam maju, teknologi canggih semua, tapi kita ada fasa jahiliah masing-masing. Kita ada fasa gelap masing-masing. Yang sekarang kita boleh tengok maksiat pun orang dah normalize. Ya. Yang baik jadi pelik pula. Cakap engkau ni ustazah sangat. Kadang-kadang orang baik tu nak buat benda baik tu dia jadi macam ustazah ke? Dia pun dia jadi macam ragu-ragu nak buat baik. Kadang-kadang buat baik pun normal ke kalau aku buat macam kan? Buat je kalau lah. baca dekat media sosial tu kan, tengok orang tanya-tanya soalan macam ni, macam inilah realiti sekarang yang ada. So saya pernah berada dalam situasi yang kita meraba-raba, tak tahu kat mana nak cari, macam mana nak mula. So naskah ni ibarat macam orang kata stick lah, penunjuk jalan, cahaya untuk bantulah sebagai panduan untuk bermula mencari benda tu. Sebab dunia dia akan mengalami fasa kegelapan. Makin generasi berganti generasi, dia makin gelap. Sebab manusia dah jauh dengan Quran. So kita adalah manusia yang ibarat macam para sahabat dulu yang kat Mekah kan, as-sabiquna awwalun tu kan, dia berada dalam fasa jahiliah kat Mekah tu, gelap kan, dan mereka ni minoriti. Dan zaman sekarang pun benda macam tu. Kita yang nak mencari Allah ni adalah golongan minoriti. Jadi bila kita minoriti, kita kena tengok balik macam mana sirah sahabat apa yang mereka lakukan. Yes. Macam mana mereka ni boleh bertahan, Bilal bin Rabah boleh bertahan ketika diseksa. Lagi susah ni kalau nak bandingkan dengan kita ni kan. Kita tak kena fizikal ni kan. Nak membaca tu dalam aircon kan. Betul. Bagaimana diorang Khabbab, bagaimana keluarga Yasir, Zinirah, semua tu kan. Kalau kita tengok, kita soroti apa yang membuatkan diorang ni boleh apa orang kata kekal iman kan? Yes, betul. Kalau kita lah berada di zaman tu, kita pun tak tahulah kita macam mana kan. Betul. Cumanya mungkin zaman kita dengan dia berbeza tu adalah kerana kita tak diimpak batu atas dada kan. Kita tak dibakar. Betul. Not physically kan. Walaupun tak kita physically nampak di Palestin jadi macam tu kan. Kita mentally, emotionally, kita yang sekarang yang apa orang kata di-torture. Faham? So sekarang ni krisis statistik depression, anxiety, semua kan
meningkat. Faham. Walaupun dulu kita membayangkan kalau teknologi dah canggih, mestilah tak ada kan benda-benda tu kan. Lagi senang. Hidup lagi senang. Lagi senang akses kepada semua-semua yang kita nak belajar kan. Lagi selesa. Kenapa nak Betul, kena faham. depression pula? Kan pelik kan. Tapi itulah hakikat dia, bila semakin maju dunia, manusia akan semakin ditorture depan belakang. Bangun pagi je buka ni dah terus sakit kepala, depression, kan. Dan cara untuk kita bangkit balik adalah kembali pada Quran. Itu je cara yang boleh buat kita kekal stabil dalam lautan yang sangat bergelora ni. Sangat dahsyat. Ikut je apa yang Al-Quran cakap, suruh buat. Yes, betul. Faham. Dan kita akan dapatlah kekuatan macam mana. Walaupun kita takkan samalah iman kita dengan para sahabat. Sebab itu sabiquna awalun. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh dapat dia punya orang kata essence tu. Macam mana kita nak kembali berpaut balik supaya kita stabil. Tadi pun ada cakap pasal anxiety dan juga perasaan-perasaan yang kita rasa macam ni kan. Tapi saya nak tanya satu soalan lah yang berkaitan ni kan. Kalau kalau tak tulis tentang juz amma, apa lagi yang Puan rasa Puan akan write about? Sebab saya tengok kat Facebook pun ada juga tak pasal surah sajalah, ada pasal ADHD, macam-macam lagi benda lain. Ada ke berkemungkinan lepas ni akan keluarkan buku lain ke? Tu saya tak tahu. Buku genre lain ke? Bapaan ke? Ada tak rasa macam menarik juga ni kalau aku akan buku yang macam ni? Tak tahulah. Saya sebenarnya tak pernah. Saya tak pernah meletakkan diri saya sebagai cita-cita saya pun saya tak pernah meletakkan sebagai seorang penulis. Jadi saya letakkan dalam diri saya adalah aku nak jadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So itu lebih luas pada saya. So kalau ada tiba-tiba ada syarikat penerbit nak approach ke, itu lainlah cerita kan. Macam mana karang yang berlaku ada sekarang karang graf kan. So macam saya menulis tu disebabkan saya rasa tanggungjawab saya untuk share awareness. Dan rupanya ramai orang memang dahagakan ilmu ni tapi tak tahu nak cari kat mana. Dan kadang-kadang kalau jumpa bahasa pula payahnya nak hadam, nak faham kat artikel ni kan. So saya rasa macam apa yang saya belajar tu saya simplify je lah untuk pembaca awam. Tidak terlampau medical term sangat. Macam orang awam baca faham lah. Macam tu je. Sebab tu orang suka kau kongsi-kongsi point dekat dia macam bahasa marin orang kata. Saya suka macam tu. Sebab saya pun rasa struggle-nya aku nak faham jurnal-jurnal. Adalah saya di bidang kesihatan sekarang, kita orang pun kena baca jurnal-jurnal tu macam saya rasa menarik lah kalau Puan nak buat buku tentang kerja Puan yang ya Allah. Sebab saya ni dari dulu masa saya sekolah, saya dulu suka konten sekolah, especially sekolah agama. Budak sekolah agama pun betul sekolah kita dapat kan dapat keluarkan buku, masya-Allah. Tak, saya dulu suka konten sekolah bukan apa tahu, sebab saya seorang-seorang, saya suka pergi shopping mall, duduk kat shopping mall, tengok orang lalu lalang, saya tengok reaksi orang, gaya orang. Saya suka explore macam tu. Saya suka explore manusia. Saya rasa manusia ni satu ciptaan yang sangat unik. So sebab tu macam bila saya tengok balik timeline saya semua kan, macam semua aku cerita tentang manusia kan. Segala konflik semua saya akan cerita. Saya akan tulis. Itu benda-benda yang saya cari. Apa yang saya tulis tu sebenarnya mostly adalah benda-benda yang saya cari. Saya perlukan ilmu tu, so saya cari, saya tulis. Saya cari, saya tulis. Macam tu lah. Sentiasa berkongsi. Akan berapa lama lagi rasanya akan? Selama-lamanya. Selagi saya belajar, selagi nak berkongsi lah. Selagi boleh kata macam tu lah. Saya rasa macam makin tua ni lagi banyak benda yang kita nak explore. Banyak benda kita nampak kan. Benda nak explore. Tak apalah, sebelum kita, saya rasa soalan terakhir lah. Kalau macam last kali sebelum kita akhiri sesi kita untuk hari ni, ada tak apa-apa yang Puan nak sampaikan kepada pembaca ataupun orang-orang yang macam baru nak mula tadabbur ke? Tadabbur tu yang penting sebenarnya. Apa yang pesanan ke? Nak tak nak kita terpaksa mengakui bahawa kita berada di zaman kegelapan.
kita berada di fasa anxious generation yang mana kita diuji kiri kanan depan belakang, siang malam dengan macam-macam perkara yang membuatkan kita sentiasa dalam keadaan takut, risau, kacau bilau, segala macam-macam benda dengan jenayah, macam-macam kan. Itu membuatkan kita rasa tak selesa walaupun kita tidur di atas tilam yang berharga RM10,000 ke, walaupun rumah setengah juta ke. Kita masih ada perasaan tersebut dan emosi kita ni dia akan membesar. Okey, kalau kita biarkan emosi anxiety, depression tu kita biarkan, lama-lama dia tebal. Dan zaman akan bertambah mencabar. Jadi cara nak keluar adalah dengan Al-Quran. Sebab Allah cakap, selagi kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kita tak akan sesat mana-mana. Dan di zaman sekarang kita akan tengok dia bukan sekadar ujian apa orang kata, pemikiran, perspektif dari sudut agama je. Dari sudut yang kita nampak jelas sesat. Contohnya atheist ke apa, yang tu kita tahulah, itu memang tak nak pilih pun. Tapi sekarang dalam agama sendiri pun dah ada kacau bilau di sendiri. Jadi sampai macam kita betul ke tidak dah terlampau, orang kata kita dah susah nak bezakan benda tu. Jadi kita kena balik kepada Al-Quran juga. Al-Quran je yang furqan. Dia pemisah. Baru kita akan, bila kita belajar Quran, bila kita tadabbur, baru kita nampak ini totally salah. Walaupun kita nampak orang yang menyampaikannya tu aurat. Betul. So kena kembali kepada Al-Quran. Dia jadi furqan. Masya Allah, terima kasih Puan. Saya rasa panjang kita sembang hari ni, walaupun kita bermula dia tak cakap apa dah hari ni macam tu kan. Saya lah. Panjang. Saya rasa banyak saya belajar hari ni. Rasa macam benda yang macam berrelate dengan kehidupan saya. Saya harap penonton-penontonnya atau yang mendengar jugalah boleh belajar sesuatu daripada apa yang kita bincangkan ataupun sembangkan pada hari ini. Terima kasih Puan sebab sudi datang, lama juga spend masa dekat sini. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Akhilano, terima kasih juga kepada yang mendengar dan menonton episod kita untuk kali ini. Draft pertama, apa tadi Draft pertama, cerita sebelum buku. Terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe akaun kami di TikTok dan YouTube, akaun baru. Sampai jumpa lagi, saya Faria Lokman dan ini draft pertama, cerita sebelum buku. Assalamualaikum.